Memiliki rumah untuk disewakan mampu menjadi pendapatan pasif buat pemilik kediaman. Namun demikian, nak sewakan rumah bukannya mudah. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan supaya rumah yang ingin disewakan mempunyai nilai tambah dan mampu mendapat pulangan sewa yang berpatutan serta lumayan. Selain jenis kediaman dan lokasi rumah yang strategik, ada beberapa perkara yang tuan rumah perlu sediakan supaya bakal penyewa tak berkira dan sanggup untuk bayar sewa mahal. Ini 5 tip yang boleh diguna pakai bagi menaik tambah lagi nilai rumah yang ingin disewakan. Pertama, internet. Sediakan internet wifi dekat dalam rumah. Zaman sekarang ni internet dah jadi benda paling wajib kena ada. Tapi pastikan internet tu lajulah, jenis high speed. Ia sangat diperlukan lagi-lagi untuk keperluan tak kira lah penyewa bakal pelajar ataupun orang yang bekerja. Kedua, fully furnished. Sekarang semua benda orang nak mudah. Pindah masuk rumah pun orang nak mudah. Bila kita dah sediakan rumah yang lengkap dengan perabot, tak adalah menyusahkan penyewa nak kena beli wardrobe, beli katil, beli tilam, meja makan dan sebagainya. Namun pastikan fully furnished juga mengikut kesesuaian penghuni di dalam rumah sewa. Sebagai contoh, penghuni 5-6 orang janganlah beli peti sejuk satu pintu. Sediakan dapur masak dan kabinet dapur kecil pun dah memadai untuk kemudahan penyewa. Pasang kipas angin pada setiap bilik. Namun kalau mampu, sediakan aircon buat penyewa juga merupakan satu bonus tambahan. Ketiga, konsep rumah. Bila nak hias rumah, pastikan desain dalam rumah dan bilik adalah konsep yang moden dan minimalis. Seperti rumah dengan warna pastel, putih yang bukan saja nampak premium namun juga mendamaikan mata yang memandang. Bukan desain yang konsep asal boleh je dengan macam-macam warna lah dekat dinding tu sampai pening penyewa tengok. Biarlah konsep less is more. Ia lebih menarik perhatian bakal penyewa apabila tinggal dalam rumah yang cantik, kemas dan lengkap serba-serbi. Keempat, mesin basuh. Mesin basuh merupakan satu keperluan buat penyewa. Mudahkan penyewa, jangan beli mesin basuh yang manual. Sebaliknya, beli yang jenis automatik. Sediakan mesin basuh baju di rumah, jadi taklah menyusahkan penyewa untuk pergi ke kedai dobi dan habiskan duit. Dekat situ pun membantu banyak jimatkan duit penyewa. Kalau ada dryer, lagi bonus untuk rumah anda. Akhir sekali, yang kelima, monthly cleaning. Boleh juga tambah monthly cleaning terutamanya jika sewakan bilik kepada pelajar atau orang yang bekerja yang masih bujang. Keadaan sibuk penyewa setiap hari memudahkan mereka apabila ada orang yang melakukan kerja pembersihan rumah secara rutin. Sebagai contoh, harga sewa termasuk cuci bilik air dan dapur sebulan sekali. Selain memudahkan penyewa, rumah yang disewakan juga kekal terjaga bersih. Jadi bagi pemilik kediaman yang ingin menaik tambah nilai dan harga rumah yang ingin disewakan, ikut tip-tip yang dikongsikan ini. Semoga bermanfaat.